Pernah tak kau tersedar dari koma tapi tak tahu siapa diri kau? Nama kau pun tak ingat, tapi semua orang kata kau dah berkahwin. Lelaki di sisi katil tu katanya suami kau, tapi hati kau berbisik ada sesuatu yang tak kena. Inilah kisah Mutiara dalam Debuan Kabus. Drama terbaru yang syarat misteri, dendam dan cinta dalam kabus yang tebal. Info dan sinopsis drama Mutiara dalam Debuan Kabus. Mutiara dalam Debuan Kabus ialah sebuah drama televisyen Malaysia 2025 terbitan SR1 Sendirian Berhad yang diarahkan oleh Haris Fazilah. Ia dibintangi oleh Emma Mak Embong dan Zahiril Azim. Drama ini memulakan tayangannya di slot Mega Drama Astroria pada 6 Oktober hingga 13 November 2025 menggantikan Rumah Tanpa Luka. Drama adaptasi novel kini kembali mencuri perhatian penonton. Rumah produksi SR1 Sendirian Berhad bersama penerbit prolifik Siti Rusmizah tampil dengan karya terbarunya bertajuk Mutiara dalam Debuan Kabus, sebuah kesinambungan kepada novel popular Dedaun Hijau di Angin Lalu. Drama ini merupakan adaptasi daripada novel karya Manaf Hamzah yang mendapat sambutan luar biasa di kalangan pembacanya. Drama ini diarahkan oleh Haris Fazilah dan mula bersiaran di slot Mega Drama Astroria bermula 6 Oktober 2025 yang lalu menggantikan slot drama Rumah Tanpa Luka. Drama ini terdiri daripada 24 episod sahaja dan menampilkan sinematografi yang moden serta plot yang sangat mirip dengan jalan cerita asal dalam novel. Ia bukan sekadar drama biasa, tetapi juga membawa mesej sosial tentang realiti kehidupan dan kepercayaan dalam institusi perkahwinan dan syarat dengan konflik cinta, pengkhianatan dan misteri kehilangan identiti. Mutiara dalam Debuan Kabus menjanjikan kisah yang penuh emosi dan teka-teki yang mendalam. Drama ini dibintangi oleh gandingan hebat Emma Mak Embong sebagai Aslina dan Zahiril Azim sebagai Uzam Zulkarnain, dua pelakon berkarisma yang berjaya menghidupkan watak mereka dengan emosi yang kuat dan realistik. Drama ini juga turut dibantu oleh Wati Ilid sebagai Masirah, Jasmine Hamid sebagai Rahayu, Safura Yaakob sebagai Ubaidah, Natasha Mahyan sebagai Nora Ashikin, Katie Azian sebagai Norma, Manan Sulaiman sebagai Zulkarnain, Feku Sairi sebagai Sharifah, Rashdan Baba sebagai Helmi, Afzan A. Rahman sebagai Rizwan, Rahim Omar sebagai Rohman, Zalfa Zain sebagai Umayyah, Muaz Fitri sebagai Ghazali, Hafiz Nolan sebagai Daniel, Iris Kalesha sebagai Ariana berumur 5 tahun, Zara A. Diera sebagai Ariana berumur 3 bulan dan ramai lagi. Gabungan pelakon berpengalaman dan generasi baharu menjadikan drama ini penuh warna dan emosi. Kekuatan Mutiara dalam Debuan Kabus turut disokong oleh lagu OST yang indah dan menjiwai setiap adegan. Lagu tema utamanya bertajuk Perasaanku yang dinyanyikan oleh penyanyi bersuara lunak tempatan oleh Fia Julia dan lagu penutup bertajuk Penantian Luka oleh Azam Syam benar-benar menyempurnakan suasana sedih dan reflektif drama ini. Berikut adalah sinopsis drama Mutiara dalam Debuan Kabus. Kisahnya bermula apabila Aslin, seorang wanita muda, terlibat dalam satu kemalangan langgar lari yang hampir meragut nyawanya. Bila dia tersedar daripada koma, semua ingatannya hilang dan dia diberitahu bahawa dia kini isteri kepada Uzam Zulkarnain, seorang lelaki dingin, kasar dan penuh rahsia. Namun, semakin hari, Aslin mula rasa keliru.
Adakah dia benar-benar Aslin? Atau dia sebenarnya Irina, nama yang sering muncul dalam mimpinya? Dalam kabus ingatan yang semakin samar, Aslin mula menyelak lapisan demi lapisan rahsia, termasuk kebenaran pahit tentang perkahwinannya yang penuh tipu daya, dendam tersembunyi dan niat jahat mereka yang rapat dengannya sendiri. Sebenarnya, di sebalik semuanya, tersembunyi kisah yang jauh lebih rumit. Rahsia demi rahsia mula terbongkar. Rupa-rupanya, Uzam pernah terperangkap dalam satu fitnah besar, dituduh merogol Aslin dan akhirnya dipaksa berkahwin dengannya. Perkahwinan mereka hanyalah satu kontrak 5 tahun, tapi dalam tempoh itu, hidup mereka ibarat neraka. Aslin yang penuh muslihat, Uzam pula menyimpan dendam. Namun, selepas kemalangan itu, bila Aslin kehilangan ingatannya, segalanya telah berubah. Uzam mula berbelah bahagi antara benci dan cinta. Sementara, Aslin mula jatuh cinta semula dengan suami yang dulu dia permainkan. Dalam masa sama, muncul watak-watak lain yang menambah bara konflik. Rahayu yang licik, Masirah yang penuh dendam dan Nora yang cuba merampas kasih Uzam. Ketika memori lamanya perlahan-lahan kembali, Aslin mula sedar bahawa hidupnya bukan sekadar kisah cinta. Ia adalah kisah pengkhianatan dan penipuan identiti. Seorang lelaki bernama Ghazali muncul dan mendakwa Aslin sebenarnya ialah Irina, isterinya yang hilang. Semakin banyak bukti muncul, semakin kabur kebenaran sebenar. Dalam kekeliruan itu, Helmi pula membongkar rahsia lama tentang kelahiran anak kembar. Rahsia demi rahsia terbongkar. Perjanjian rahsia antara Rahayu dan Norma serta rancangan jahat yang selama ini memusnahkan hidup Aslin. Antara cinta, dendam dan identiti yang hilang, Aslin akhirnya terpaksa memilih antara kebenaran atau keselamatan dirinya sendiri. Semua yang Aslin percayai selama ini rupa-rupanya palsu. Aslin mula menyesali segala kesilapan silamnya. Dia cuba menebus dosa dan membetulkan segalanya. Tapi semakin dia mendekati kebenaran, semakin besar bahaya yang menantinya. Dalam masa yang sama, Uzam mula jatuh cinta semula dengan wanita yang dulu dia benci. Lah, ingatkan lambat lagi. Oh, siapa? Kenapa muka dia sama macam ibu? Nama kau siapa? Irina. So selama ni, you anggap dia isteri you lah sepanjang tanya. I isteri you, Sam. Isteri apa aku call aku boleh tak pernah jawab. Tolong bagi peluang kat abang. Tak bahagiakan awak. Tapi, adakah wanita itu Aslin atau Irina? Di sinilah kekuatan mutiara dalam debuan kabus. Ia bermain dengan emosi, identiti dan kebenaran, seolah-olah setiap watak hidup dalam kabus yang menyesakkan. Irina akhirnya yang selama ini hidup dalam kabus penuh dusta, akhirnya menemui cahaya kebenaran. Namun, kebenaran itu datang dengan harga yang mahal. Kehilangan insan yang paling dia sayangi. Lakonan Zahiril Adzim sebagai Uzam memang luar biasa. Dia berjaya bawa watak lelaki yang marah, kecewa, tapi dalam masa sama masih menyayangi. Sementara Emma Maembong pula memberikan jiwa kepada Aslin. Dari seorang wanita licik, berubah menjadi insan yang hilang arah dan mencari kebenaran diri. Menurut Zahiril sendiri, drama ini bukan sekadar kisah cinta, tapi satu bentuk pendedahan kepada realiti masyarakat. Katanya, kita bukan nak menggalakkan, tapi mendedahkan, supaya penonton berfikir dan ambil pengajaran. Mutiara dalam Debuan Kabus mendedahkan isu sebenar yang wujud di sekeliling kita, daripada konflik rumah tangga, perebutan harta, hingga fitnah dan manipulasi emosi. Katanya lagi, drama seperti ini berfungsi sebagai cermin masyarakat. Ia bukan untuk menggalakkan perkara negatif, tetapi untuk memberi kesedaran kepada penonton agar berfikir dan mengambil pengajaran. Itulah yang menjadikan drama ni bukan sekadar hiburan, tapi juga cermin kepada realiti sosial tentang fitnah,
tamak dan kesedaran diri. Mutiara dalam Debuan Kabus membawa tema cinta, dendam, kehilangan dan penemuan diri. Ia mengangkat persoalan identiti dan kepercayaan dalam hubungan, memperlihatkan bagaimana seseorang boleh berubah apabila diuji dengan masa lalu yang kelam. Drama ini juga menonjolkan kekuatan seorang wanita untuk bangkit, mencari kebenaran walau berdepan dengan pengkhianatan dan bahaya. Drama Mutiara dalam Debuan Kabus ini akhirnya melabuhkan tirai dengan sebuah episod yang penuh air mata dan makna mendalam. Sepanjang tayangan di Astroria, drama ini telah berjaya memikat hati penonton dengan jalan cerita yang syarat konflik kekeluargaan, dendam dan kasih sayang sejati. Episod akhir ini memberi jawapan kepada segala persoalan yang menghantui penonton sejak awal. Siapakah yang benar, siapa yang bersalah dan apakah takdir sebenar yang menanti? Episod akhir drama Mutiara dalam Debuan Kabus ini berada dalam pengakhiran penuh emosi dan pengajaran kehidupan. Secara ringkasnya, dalam episod ke-24 ini yang merupakan episod terakhir, drama Mutiara dalam Debuan Kabus berakhir dengan Aslin meninggal dunia akibat cedera di kepala kerana dipukul oleh Rahayu, iaitu makciknya sendiri. Aslin cedera parah dan meninggal di pangkuan Helmi yang sebenarnya bapa kandungnya dan juga kakak kembarnya, iaitu Irina. Jadi, kalau korang peminat drama adaptasi yang penuh misteri, cinta dan pengkhianatan, Mutiara dalam Debuan Kabus wajib masuk dalam senarai tontonan korang. Ini hanyalah review dan alur cerita serta sinopsis penuh Mutiara dalam Debuan Kabus. Jangan lupa tekan like, subscribe dan komen. Mutiara dalam Debuan Kabus, di sebalik kabus tersembunyi mutiara yang belum ditemui. Lakonan mantap, jalan cerita berlapis dan visual yang penuh emosi cukup buat penonton melekat dari episod pertama sampai akhir. Bagi mereka yang belum menonton drama ini, anda boleh menyaksikannya di platform penstreaman Astrogo dan juga Suka. Hingga jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa support channel ini dan untuk tidak terlepas video-video terbaru, anda dialu-alukan untuk subscribe channel ini dan klik sekali tombol loceng untuk mendapatkan notification terkini terus kepada anda. Jika anda sukakan video ini, sila like, komen dan share. Terima kasih kerana mengikuti di channel ini.